Target. Aduh. Mana order ni? Kailah nak target ni. Aduh. Order masuk lah. Alah, cek lah pula. Alamak. Pada. Aduh. Oh, sini rupanya kedai dia. Kau tak pernah tengok kedai ni ya? Ada juga kedai carrier di sini ya. Mungkin atau dia pun order apa sedap pun. Mungkin aku boleh try eh. Aku nak try kau. Bang, saya nak try bang. Sedap gila. Sedap. Hal dia ni. Tiba-tiba kata sedap. Gila apa? Tak lah, aku nak ambil order lah. Berasap lah kedai dia. Bang. 3678 bang. Kenapa? Kita kena tutup. Saya tak main tutup bang, saya main minum. Grab. 3678, order. Tengok, ada 367. 3678 ada bang? Ada. Ada, tak kena sidai eh. Patih lah semua kedai kena sidai ni. Dah lapar berpeluh. Kok lah ada aircon dengan kedai ni apa. Dah. Dah rancak video mereka ni. Subscribe ni. Dia dapat hijau lah. Macam kenal muka ni. Abang layan lelu juga ah? Ayah baru layan lah. Buka cerita tak scroll ada. Nak tengok lah. Saya lama dah layan. Dah lama layan? Bila? Semalam? Saya tanya abang. Apa abang? Tu dah nak bagi tahu abang hari ni. Order dah siap pula. Aku kencing ni. Ni ada toilet tak? Sini tak ada toilet bang. Saya pun kencing mata. Tapi sini ada toilet. Tahu kat mana? Kat pokok. Kencing mata. Saya aku tanya. Dia tak berak ni, tak tahan. Hei, tak jadi. Saya tengok saya boleh. Kok pokok lah. Pergi kencing juga. Pokok lah. Lenggok, puas Puas kencing bang? Tu lah. Puas lah. Pasal makan pokok pun jadilah walaupun air dia sewel hang. Tapi puas aku juga. Okay bang. Baik burger pun tak sidai. Selalu cepat kena sidai lah. Burger pun rancak bang. Kita try bang. Beli online abang. Tu lah Grab beli order online bang. Okey baik. Boleh datang je bang. Baik insyaAllah. Baik. Pula. Mau angkat tak kok ni. Uish. Buat apa dah ni? Ini orang tua aku pergi bising lah. Pakai tak lah. Sekali lagi lah. Sekali dah kau ni. Kita kau dah lah. Buat apa nak kata orang tua aku pergi bising. Tapi satu tu. Kat kedua dah. Angkat pun. Hello kak. Ada order bag eh? Ni saya call kak 2 kali tak angkat ni. Kak bagi blok 25 kan? Tapi kak tak bagi tahu tiket berapa. Kak betul bawah dah. Dia dekat bawah dah sampai dah.
Ada kat 15 minit ni. Masih dah agak ni. Ha? Oh, ada baby ya. Tak bungkus. Oh, aduh, sakitnya kepala aku. Weh, apa ni? Weh, dah. Weh, kat mana ni? Siapa baru kat sini ni? Weh. Macam ni. Memang bulu aku. Apa tu? Maju dah orang Penang ni. Hei. Yo, bersekat maju ke. Aci pun ramai tu. Hei. Siapa pula dah? Hello, ha, Abu? Siapa pula dah? Abu tu dah. Ambil suara aku ni. Abang panggil ni. Ni Azam tak? Wih, tak boleh jadi ni anak aku ni. Tak kena call aku ni. Kita tahu kat mana berada anak. Hang ni mana-mana main ni. Aku call pun dok lagi ni. Mana anak aku? Masih maju untuk dia masa. Oh, itulah. Majulah sini lah ni. Ayo, kita bergegas. Mana? Takkan pergi kedai kopi kot sama anak Ang lah. Hei, mana kasut aku? Balik. Bapak! Tolong Pak, ni semut banyak! Weh, anak aku! Abu! Tolong dia, Pak! Waktu! Aduh! Apa bapak jatuh sini pula? Aduh! Kenapa culik anak aku? Yang hang pun tendang aku kenapa? Jangan kalut sangat nak fikir anak hang. Sebab tu aku terajang. Macam tak jumpa stun. Angganya lah anak diri. Hang buat apa, Abu? Buat apa? Pokok lah. Aku kembali. Hang ni suaka orang pergi hang ni. Alhamdulillah. Lain kali jangan ronda lewat malam. Jangan lewat malam. Dia tu bomoh tu yang saya. Hantu ni mati, memang mati. Tapi misal orang lagi.